Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak korang dengar pasal sukrarosa? Mesti tak dah kan? Okey, baiklah saya akan terangkan apa itu sukrarosa. Sukrarosa ni sebenarnya pemanis tiruan yang dicipta untuk menggantikan gula biasa. Rasanya 300 lebih manis daripada gula, tapi yang menariknya ia tak mengandungi kalori tau. Sebab tu sukrarosa ni banyak digunakan dalam minuman sugar free, makanan diet dan produk rendah kalori. Menarik kan? Ini dia ladang tebu, tempat semua gula yang kita guna tu bermula. Apabila tebu sudah mencapai kematangan, proses penuaian pun bermula. Mesin penuai khas digunakan untuk memotong batang tebu dengan cepat dan efisien. Kemudian tebu dihancurkan menggunakan mesin pengilat gergasi untuk mengeluarkan jus tebu. Jus tebu yang diperoleh akan ditapis untuk membuang serat, pasir halus dan kekotoran. Hanya jus yang bersih akan digunakan untuk menghasilkan gula. Jus tebu ni tak boleh terus masak, dia kena tapis dulu. Dalam video ni kita nampak operator tu tuangkan jus tebu masuk dalam corong besi. Dekat bawah tu ada kertas penapis khas. Tujuannya adalah untuk asingkan semua berdansing supaya dapat jus yang betul-betul bersih. Menarik kan proses ni? Nampak kan masa dia tuang tu, jus turun perlahan-lahan sebab penapis tu serat habuk dan sisa kecil. Proses ni penting tau supaya bila jus yang dimasak nanti, gula yang keluar lebih bersih dan warna pun cantik. Lepas jus tebu dimasak dan dikristalkan, barulah kita dapat gula mentah, dan dari sini dia masuk ke mesin pemukul atau mixer besar. Inilah part yang paling puas tengok gula putih turun mencurah-curah dari atas masuk dalam mixer. Mesin ni pusing kuat untuk pecahkan kristal besar jadi halus dan sekata. Nampak macam salji jatuh kan? Tapi ni semua gula yang dah siap diproses dari tebu masa kat ladang tadi, sekarang dah jadi produk akhir. Macam inilah proses pembuatan gula biasa. Sukrarosa dihasilkan daripada gula biasa, tetapi struktur kimianya telah diubah melalui proses tertentu. Perubahan ini menyebabkan sukrarosa menjadi jauh lebih manis berbanding gula, namun sukar untuk diproses sepenuhnya oleh tubuh pada manusia. Berbeza dengan gula biasa yang boleh dibekalkan sebagai sumber tenaga, sukrarosa tidak memberi tenaga kepada badan. Walaupun ia kelihatan lebih selamat, selepas siap diproses di kilang, pemanis tiruan dihantar ke bahagian packing. Produk diisi secara automatik, dimetrai dengan kemas, diperiksa kualiti dan disusun untuk penghantaran. Adakah awak tahu cara membaca kandungan pada sesuatu produk makanan atau minuman? Sekarang, jom bandingkan gula biasa dan sukrarosa. Gula biasa mengandungi kalori manakala sukrarosa hampir tiada kalori. Dari segi kemanisan, sukrarosa jauh lebih manis walaupun digunakan sedikit. Sebab itulah ramai memilih sebagai alternatif gula. Namun, pengambilan secara berlebihan tetap perlu dikawal demi kesihatan. Sekarang, mari kita lihat sistem tubuh badan manusia. Beberapa sistem penting bekerjasama untuk memastikan badan berfungsi dengan baik. Apabila sukrarosa diambil, ia akan melalui sistem pencernaan, imun dan peredaran darah. Setiap sistem ini memainkan peranan tersendiri dan boleh terkesan jika pengambilan tidak dikawal. Setiap hari, kita makan pelbagai jenis makanan dan minuman tanpa terlalu memikirkan apa yang berlaku selepas itu. Apabila kita mengambil makanan yang mengandungi sukrarosa, proses pencernaan akan mula sebaik saja makanan masuk ke dalam mulut. Dari luar, ia mungkin kelihatan seperti proses yang biasa. Namun, sebenarnya, di dalam badan kita, pelbagai sistem sedang bekerja untuk memproseskan makanan yang kita ambil. Selepas makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan mula dengan kunyahan dan air liur yang membantu melembutkan makanan. Makanan kemudian bergerak melalui saluran pencernaan dan masuk ke dalam perut. Di dalam perut, makanan akan bercampur dengan asid dan enzim pencernaan untuk diuraikan menjadi bentuk yang lebih kecil. Bagi makanan yang mengandungi sukrarosa, bahan ini tidak dapat dicerna sepenuhnya seperti gula biasa. Seterusnya, makanan akan bergerak ke usus kecil, iaitu bahagian utama penyerapan nutrien.
Namun, kerana suklerosa sukar diserap oleh tubuh, sebahagiannya akan terus bergerak ke usus besar. Di usus besar, kehadiran suklerosa boleh mempengaruhi keseimbangan bakteria baik dalam sistem pencernaan. Jika diambil secara berlebihan dan berterusan, keadaan ini berpotensi menyebabkan gangguan seperti ketidakselesaan perut, kembung atau masalah penghadaman. Proses ini bermula sebaik saja kita minum. Apabila air atau minuman yang mengandungi suklerosa masuk ke dalam mulut, tubuh badan mula bertindak untuk memprosesnya secara semula jadi. Pengambilan suklerosa juga boleh memberi kesan kepada sistem imun badan. Jika diambil secara berlebihan, ia berpotensi mengganggu fungsi pertahanan badan. Oleh itu, pengambilan pemanis tiruan perlu diambil secara sederhana. Pengambilan suklerosa berlebihan boleh menjejaskan keseimbangan sistem peredaran darah dan aliran darah. Oleh itu, pengambilan secara sederhana amat digalakkan. Dalam pemakanan harian kita, sebenarnya banyak makanan dan minuman yang mengandungi gula dan juga pemanis yang dibenarkan. Contohnya seperti minuman manis, buah-buahan dan pelbagai jenis makanan yang kita ambil setiap hari. Sebagai contoh, gula aisin. Namun begitu, pengambilan gula biasa dan pemanis tiruan termasuk pemanis hiperkalori tanpa nasihat daripada doktor atau pakar kesihatan boleh memberikan kesan sampingan terhadap tubuh badan manusia. Kesan ini boleh berlaku sama ada dalam jangka masa pendek maupun jangka masa panjang dalam kehidupan seharian. Dalam jangka masa pendek, pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan ketidakselesaan badan, perubahan tenaga dan gangguan sistem dalaman. Manakala dalam jangka masa panjang, pengambilan pemanis tiruan secara melampau berpotensi mengganggu sistem tubuh badan manusia. Antara kesan yang boleh berlaku termasuklah peningkatan risiko obesiti, masalah jantung serta gangguan kesihatan lain sekiranya tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, walaupun pemanis tiruan sering dianggap sebagai pilihan yang selamat, pengambilan perlu dilakukan secara berhemah dan seimbang bagi menjaga kesihatan tubuh badan manusia. Apabila pengambilan gula dan pemanis tiruan dilakukan secara berlebihan dan berterusan, sistem tubuh badan manusia boleh menjadi tidak seimbang. Keadaan ini boleh menyebabkan beberapa sistem dalam badan bekerja dengan lebih keras daripada biasa. Antaranya termasuk sistem pencernaan yang terganggu, perubahan metabolisme serta tekanan kepada sistem peredaran darah dan sistem imun. Dalam jangka masa panjang, gangguan ini boleh menjejaskan fungsi normal tubuh badan dan memberikan kesan kepada kesihatan secara keseluruhan. Oleh itu, pengambilan gula dan pemanis tiruan secara berlebihan bukan sahaja memberi kesan luaran, malah turut memberi kesan dalaman terhadap tubuh badan kita. Dalam kehidupan seharian, ramai individu memilih makanan dan minuman yang mengandungi pemanis tiruan seperti suklerosa, terutamanya produk rendah kalori. Walaupun ia sering dianggap sebagai pilihan yang lebih sihat, pengambilan suklerosa boleh memberikan kesan segera kepada sistem pencernaan seperti cirit-birit ringan dan rasa kembung perut akibat tindak balas tubuh badan terhadap bahan pemanis tiruan. Selain itu, pengambilan suklerosa juga boleh mempengaruhi paras gula dalam darah serta selera makan seseorang. Keadaan ini boleh menyebabkan individu makan dengan lebih kerap tanpa disedari. Jika diambil secara berlebihan dalam jangka masa panjang, suklerosa berpotensi menyebabkan perubahan pada mikrobiom usus sekaligus menyumbang kepada peningkatan bacaan kolesterol dan risiko peningkatan berat badan. Oleh itu, pengambilan suklerosa perlulah dilakukan secara sederhana. Jadi, walaupun suklerosa ni nampak macam pilihan yang sihat sebab ianya bebas gula, ia tetap ada kesan kalau diambil secara berlebihan. Kuncinya mudah je, ambil secara sederhana. Tubuh badan kita perlukan keseimbangan, bukan sekadar elak gula, tapi pastikan setiap sistem dalam badan dapat berfungsi dengan baik. Manis tu tak salah, tapi biarlah berpada-pada kan. Jadi, walaupun suklerosa ni nampak selamat dan bebas kalori, pengambilan secara sederhana tetap pilihan terbaik. Badan kita juga perlukan keseimbangan, bukan sekadar elak gula, tapi pastikan setiap sistem dalam tubuh badan oleh seseorang manusia dapat berfungsi dengan baik. Manis tu tak salah, tapi biarlah berpada-pada.